Besti. Oh, besti. Besti lah sangat. Kau, kalau aku ni nanti tak ada dekat muka bumi ni, kau jangan lupa sedangkan surah Al-Fatihah dekat aku tau. Takkan kau nak tunggu aku mati baru kau nak sedekah surah Al-Fatihah. Nak bagi sekarang pun boleh. Kau jangan pula bila aku tak ada. Kau cerita kisah-kisah aku waktu kita bersama. Kau kata aku macam ni, kau kata aku macam tu. Padahal kau pun sama je macam tu. Kau kalau besti, kau tak ada nak cerita-cerita pasal aku kat rumah kan? Itu sebab aku cakap dengan kau, kalau aku tak ada nanti, jangan pula aib-aib tu kau cerita. Besti lah sangat. Aku mana ada besti. Besti aku tu dekat Amisina tu je. Dia lah peneman aku waktu malam, dia lah peneman aku waktu siang, pagi, malam, petang, tidur, makan, berak, semua dia teman aku. Aku percaya dengan besti aku yang tu je. Aku mengata kau pun dekat dia. Aku mencari-cari pasal kau pun dekat dia. Sebab aku tahu aku banyak mengadu kat besti aku yang dekat sana tu. Sebab dengan siapa lagi dia nak bercakap kalau tak dengan aku je benda mengaruh ni. Jadi korang kalau nak cari BFF ke BSS ABCDE ke, kau carilah yang betul-betul. Jangan pula kau cakap hal orang ni tapi kau pun sama je. Kan Skop kan? Kan Skop? Baik aku berkawan dengan Mr. Skop ni. Ada Mr. Skop OGDS, ada Mr. Skop Colonoscopy. Aku cakap dengan dia pun dia tak tahu apa yang aku cakap. Dia tahu besti.